Hello, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam YouTube aku, Alisas. Channel aku. Aku dah lama tak buat Grab. Dan aku pun tak, bila tak buat Grab tak adalah konten kan. So hari ni aku decide untuk buat lah. Aku dah dapat order pertama aku. Sekarang pukul 2.05. Tadi aku buka dalam pukul 2. So tunggu dalam 5 minit juga. Aku bising-bising. Aku dah dapat. Hantar pun dekat je. So jom kita hantar dulu first order ni. Kita tengok berapa kita boleh dapat hari ni. Aku target nak buat sampai malam lah. Senyap lah. Kalau boleh pukul 2 lah. Aku tu lah takut cakap je lebih. Nanti pukul 7 dah lebih buat yang. Kenapa kita hantar dulu. Alamak. Ok, saya akan hantar. Order utama dapat RM4. So aku punya glove aku tak bawa pula. So macam apa pakai glove kan. Ni dah tertinggal. Cari order kedua pula. Mana order ni? Taklah non-stop order. Kalau buat lama-lama tak ada order pun tak best juga. Jadi nak ada order lah kan. Alhamdulillah masuk lagi second order. Tadi aku tunggu lama juga kat Jakarta. Tak ada lama, dalam 5 minit tu kan. Tengok order apa masuk. Forbin Ceras Trader. Ni double order ni. Alhamdulillah double order. Johnny Ayam Ceras Selatan. Ceras Aluminium. Terima. Okay. Kita pick up dekat Ceras Trader dan Ayon. 374. Belum. Oh, belum siap lagi. Nampak luar. Okay, siap. Forbin. Kita pick up Johnny pula dekat yang. Oh, bekas semuanya. Yang order Johnny ni kan, dia punya rating 4.5. Kenapa? Tapi sebab dia bukan order cash kan. So ambil je lah. Maybe aku rasa dia sidai kot dekat lobby. Dah lah, ni pun double order. Hantar pun dekat. Kalau cancel rugi. Tapi kita layan ni. Kita pergi Aeon dulu. So okay, sampai jauh ni. Taklah rasa 565. 565. Ah. Siap. 565. Okey. Kan dah siap. Siap ni bagus. Cepat kerja. Kita hantar ni. So hantar ke Ceras, Bukit Ceras Kondominium dalam 6.5 km. 12 minit. Betul. Okay. Bagi satu hantar ke Prik sebelah dia kan. Data tu. Seru. Akhirnya sampai pun. A2. Bawa mana? Okey. Tunggu dekat lobby je. Dia pun dah message aku. Okey, ni dia. Lobby blok itu. Kita pen sopat. Tunggu dia. Settle. Dia tunggu dekat bawah tadi. Dan nak kita hantar ke Bukit Prima. Pick the pin. Lepas tu aku nak kena isi minyak. Sebelum aku tolak motor ni, dia aku isi minyak. Hari tu bila lah. Tapi aku tak buat Grab lah. Aku agak-agak macam minyak cukup. Dan macam boleh lah aku isi minyak dekat Ceras, Petronas Mahkota Ceras tu kan. Sampai je dekat betul-betul
simpang yang nak ke kanan BTSO, ke kiri Mahkota tu, mati motor tu. Sebaik dekat je, waktu aku start boleh. So aku tak nak lah perkara minyak kering ni berulang. Usahkan walaupun dekat kan, tapi kita nak menolak tu penat je lah. Okey, sampai dekat depik. Wah, ada tahu gila. Nampak tu power action. Okey, saya terhantar order kedua. Order tak masuk. Tapi aku nak kena isi minyak lah. Aku isi minyak dulu dekat Shell ni kecerah tu. Tu baru kita cari order tu. Okey, settle isi minyak. Aku nak setting aku punya bag dah. Ke depan sangat lah pula. Ke tu. Depan dah. Menunduk lah aku bawa motor. Setting sekejap. Tadi sebab ada motor tu tunggu belakang aku sedikit pressure. Aku tutup je ni. Sekejap tu, sekejap. Setting dulu. Kena buat. Oh. Okey, setting. Sekarang ni nak mencari order kan. Order tak masuk lah. Mana ni? Pening pula order tak masuk. Wah, tunggu dekat dalam damai kot. Dekat Jollibee tu. Jollibee Tonas kan. Selalu situ aku akan dapat kedai salai tu. Dapat kedai salai apa tu. Warung salai kan. So aku lepak sini lah tunggu order. Jadi tak keluar lah. Warisan salai nama kedai dia. Bukan warung salai. Pak tu. Tunggu order masuk. Oh, order masuk dah. Ini kat sah. Jom. Dapat order Alhamdulillah. Hantar ke Bukit Jalil sana. Jom kita pick up lah. Di Laksa Utara. Tak nak namai, pusing sikit. Kedai dia dekat kawasan perumahan ni lah. Home Kitchen. Okey, saya terdekat. Hantar ke Jalil. Kita tengok berapa kilometer ni. So 12.8 kilometer. Tahu tu tak? Dah layan. 12.8 kilometer, 16 minit. Jom, hantar lu. Cepat. Alhamdulillah sampai pun ni terus masuk order. Tahu tu. Lucu. So pick up Gongcha. Macam Gongcha kat di sini. Kat Gongcha dengan Char Kway Teow ni dekat luar, dia bukan dekat dalam pavilion. Kat belah-belah department apa dah kan, department Malaysia, Sri Malaysia tu lah. Wah, kita pick up Gongcha tu, lepas tu pick up Char Kway Teow, kita hantar. So ni Char Kway Teow hantar pun dekat kat mana ni? Oh, hantar dekat Sikamangan lah. Pinggiran Putra. Tak apa, layan je. Jom pick up Pak Tin Char Kway Teow pula. Ok, settle pick up Pak Tin Char Kway Teow. Dah betul dia punya pin location dengan kedai sebenar tu. Tak apalah. Tak penting dah pick up. So ini dalam 10 km kot. Bapak dia jauh.
10 kilometer. Oh, gelap kan? Gelap tak nak pun tu. Oh, kalau tak lepas, tak biasa lah. Aku tak lah kalau hujan. Tak ada. Tak ada idea kau nak buat tak hujan. Dia rasanya ni tak kejap ni. Aku pun tak kena makan. Aku tak makan ni. Wah, kalau dapat aku hantar ni tak dapat order tak masuk. TV dia patang sekejap lah. Tak hantar ni dulu. Lagi 5 kilometer. Okey, sampai pun. Tapi dekat surau. So aku nak cari blok. Okey, blok 21. Blok 21. Okay. Mantap. Allah Akbar. Okey, settle hantar. Ni pun hujan, tapi dia hujan renyai je. So, hantar lagi satu order kat Zeva Residence. Jom kita hantar dulu. Settle. Dapat dalam. Kalau settle order ni dapat RM43. Okay lah, 2 jam. 2 jam lebih lah. 2 jam setengah. Apa, Syau-Syau? Ha? Nak air? Okay, sampai next order. Block C. Hantar ni aku rasa aku nak rehat makan dulu kot. Makan sekejap. Nanti kita sambung kan. Okay, settle hantar. So aku offline sekejap. Aku nak rehat makan. Lepas tu dalam kelima tu kita sambung balik. Jom rehat dulu. So rehat makan ni dekat Famous Bistro Cafe Sri Kembangan. Jom kita makan dulu. Rehat, lepas tu kita sambung lepas ni. Okay geng, aku dah siap makan semua. Tadi aku makan kat kedai Famous Bistro ni kan. Alhamdulillah dapat order dekat situ juga. Hantar pun dekat sini. Sekejap. Okay, siap. Hantar pun apartment belakang je. Lepas tu ground floor. Wah, gila lah, berapa ringgit? RM4 je kot. RM4 dapat ni. Ha, dapat RM4. Oh, dia lah. Kita hantar dulu. Kita hantar. Masuk tu. Tak tahu ni hujan ke tak ni. Dia dah hujan kejap gerimis. Alhamdulillah masuk order. Kita tengok order apa ni. Aeon. Jom Caca. Aeon juga. Tengok macam hantar pucung. Sukembangan dengan pucung. Jadi ke Aeon dulu. Sekarang ni Jomcha aku tak jumpa kat mana. Aku pergi ke Cekara Shop Sidai lah. Aduh. Ni jalan ni sale ke? So settle pick up. Hantar satu dekat One Resident. Dekat sini je. Lagi satu dekat Puchong. Agak jauh lah, tapi okey je lah. Hentam sajalah. Tu belakang Aeon je rumah dia. Betul ke ni? One Equine. Ya, One Equine. boleh. Blok A. Nah. Aku rasa lupa aja. Next kita pergi ke nak Puchong ni 4 kilometer. 12 kilometer.
Masa musim pun dekat LDP tu ni. LDP lah buka. Jauh tu buka. Jom. Kita layan nak kereta. Nak buat sampai pukul 2 pagi. Let's go. Oh, gelap tol. Macam nak put. Oh. Akhirnya sampai pun daunnya. Kau betul nak okey kita. Mana orang? Tanah tumpah dah lah sebelakang pang apa tu. Aduh, dia masuk. Nak keluar kami jauh. Lepas dah. Tapi belah-belah PJ sana tak gelap. Belah-belah pucung PJ sana kan. Gelap dah ke arah Putrajaya, Segamangan tu bapak gelap juga. Taklah dapat order belah-belah sana. Lari daripada hujan. Tapi susah juga kalau dah hujan. Dia mesti kat sana tak ada. Nanti dia tarik jauh gila tu. Grab ni kau boleh percaya. Kau kita cari order. Lalu dalamnya ada kedai tau, kedai runcit. Lalu aku dapat juga. Aku rasa aku tunggu sampai dapat order baru keluar. Tak nak keluar jalan besar tu jam. Mana tahu dapat Bandar Puteri kan. Bandar Puteri dia boleh ikut jalan dalam ni. Tak ikut LDP tu. Ikut LDP tu bapak jam juga. Wah, aku rasa ni pun dah hujan kan. Dah basah jalan. Tu aku lepak sini lah. Tunggu dia masuk. Kalau ada order masuk lah. 6 suku tak ada, aku berat lah. Sekarang pukul 6.03. Lepas sampai 6 suku. Lepas Nanjing ni. Tak ada order masuk. So aku keluar lah jalan-jalan cari order. Malas nak tunggu lama-lama. Alhamdulillah masuk order. Cari order apa? Coffee ke pucung utama. Berapa order ni? Oh, Alhamdulillah. Triple order tapi kedai yang sama. Ni Booking the triple order. Ada yang cash juga tu. Oh, dah sampai Fingers. 3 order terus kat sini. Tapi hantar belah-belah sana, Seri Kembangan sana tu. Tengah hujan dah ya. Malam dah hujan. Fingers. Sini belum start lagi. Okey, settle pick up. 3 order berturut-turut. Akak ni dia tanya-tanya aku dah. Sebab dia balik kerja ni. Dia sebab dia order cash kan. Dia tanya okey lah. Kata akak ni cakap adik yang naik motor ni ke? Kan dia dah lepak dekat Four Finger tu nak ambil. Lepas dekat je nak hantar office je. So hantar dua akak ni. Akak nak order cash. Lepas tu lagi 2. Satu dekat Puchong, satu lagi dekat Seri Kembangan tu. Okay, settle. Nak order cash dah settle. Data pula lagi 4 km. Ini 3 order ni dapat RM20 tau. Okey lah. Kalau ikutkan, kalau satu-satu RM4 baru RM20. Sini RM20, boleh lah. Lepas tu macam Puchong macam tenang lah. Tempat tenang ni macam kat Melaka ni. Melaka tu tak tahu lah. Sebelum ni aku buat Grab kat Melaka. So lepas tu macam tenang gila. Tak rasa. Mana ada highway tu AMJ je. Lepas tu Melaka ni traffic light banyak lah.
Tapi traffic light banyak. Dia tak lama. Tak ada lama sangat macam kat Kajang ya Allah. Kalau traffic light tak Kajang tu, bisul untuk tu menunggu. Ni pun kat KL tak lama, cuma highway banyak kereta padat kan. Kalau kat Melaka dia tenang sikit lah. Banyak kampung-kampung tu, borak-borak. Tak borak-borak tak, kita hantar ni dulu. Hantar dekat kawasan tadi balik. Oh, Sarjana. Belum dah kawasan tadi. Tapi ada lagi satu order, so tak keluar. Tak. Settle second order. Head north of Jalan SP1 Park. Jom. Next order. Order tahu. Dekat dengan si Kembangan. Betul ke ni? Macam dekat jengka Selam lah je. Oh, lupa cakap jengka. Oh, dah detail lah tu. Dah betul lah. Metal ni, kat sana kampung. Oh, tu dah. Aku punya apa ni, brake kat depan ni, brake disc aku ni bunyi dia macam longgar tau. Aduh, kedai hari tu tak tahu dia buat macam mana tu. Sakit hati tu. Hari tu lampu tak nyala dia buat. Ini aku punya disc dia pula gegar. Macam hal. Sumpah macam kat jengku gitu. Jom. Tata jalan dari perkampungan orang asli Sungai Rasawidi. Oh. Perkampungan orang asli ke tadi tu? Tak ada orang asli tu. Dia dekat Acong tu. Orang kampung ke? Kampung Melayu ke? Asli maknanya. Orang dalam ni penduduk asli lah ni memang the real OG lah. Dari pucung OG. Oh, bateri mau habis. Tak charge. Bateri full sudah 19%. Oh, jam. Ini memang jam lah. Orang nak ke sini Kembangan ni. Kembangan ni Queen ni kan. Apa jam. Kalau traffic light kat depan tu, aku rasa jam sampai traffic light sana tu. Gila. Akhirnya sampai pun. Lagi 1 minit. Traffic light lama. Lesen tak? Depan ni pun mau lesen. Kawasan rumah. Masa besar pun ni kat sini. Ni kan rumah teres je. Kawan nama. Sikit. Alhamdulillah settle triple order. Dan kita tunggu order masuk lah. Kita tengok berapa dah dapat. Start pukul 2, rehat dalam setengah jam, 40 minit tu kan. Kita ambil jam lah 3, 4, 5, 6, 7 4 jam setengah lah. So 4 jam setengah dapat dalam RM80. Tadi dalam wallet aku ada RM4 lebih. So RM80, 4 jam setengah. Ya, target sampai pukul 2 kan. Jadi sebab aku tanya, aku target nak ada atas 200. So maybe sampai pukul 2 kot. Wah, mana? Kan lalu. Oh, ready ni buat sana.
Aku nak ke itu ni. Okay, tengok motor dia buat macam mana. Okay, dia potong masa tu. Okay, boleh. Kita buat dia. Kita naik motor kan naik kereta. Tak ada order masuk lagi. So aku rasa aku tunggu dekat Aeon aku. Aeon Equid. Aku nak masuk tempat pakai Aeon ni. Masuk order masuk, tengok masuk order apa. Dekat Aeon. Alhamdulillah. Aeon Equid. Arriving in 2 Terus minutes. kita masuk dalam lah. Ambil terus. Alhamdulillah. Oh, dah berorder ke? Turn to stay on loading bay. Pick up dulu. Secret Recipe dan Sushi Empire. Apa ni? Empire Sushi. Jom kita pick up dulu. Settle pick up Empire Sushi. Cari Secret Recipe lah. Tapi Secret Recipe ni dia punya order banyak gila. 3 kan, tapi banyak juga kan makanan. So aku rasa dia lambat sikit kot. Seperti dijangkakan, belum siap lagi. Jom kita rehat lah. Rehat sambil menunggu order. So settle pick up. Dua order ni, satu hantar ke One Queen. One Queen aku rasa belakang ni. Yang tadi aku hantar tu. Tapi satu lagi ni macam jauh sikit. Layan je. Yang penting capai target je. Betul. Secret Recipe. Tu lagi satu hantar ke Taman Kota Perdana Bandar Putra Permai. Hantar ni Empire Sushi. Jom. Target 200 hari ni. Bismillah. Kita hantar Empire Sushi. Aku rasa aku stop record dulu. Lepas tu dalam pukul, maybe dalam RM50 lagi nak capai 200, aku start record balik lah. Sebab takut video ni panjang sangat pula. Kan video ni panjang, orang pun bosan nak tengok kan. So aku rasa aku stop dulu record. Kita jumpa lagi maybe pukul 10-11 macam tu. Aku record balik. Okay kan? Jumpa dalam pukul 10-11 macam tu. Aku masih kaya, tapi kalau ada benda-benda menarik aku record lah. Kalau tak ada, kita jumpa dalam RM50 terakhir lagi lah. So sekarang RM90, lagi RM60 aku tak record. RM20 terakhir aku record. Okay kan? Jumpa pukul 10-11 nanti. Hello guys, sambung lagi. Sekarang pukul 10.54. Alhamdulillahnya aku masuk triple order. Sekarang dekat Seri Serdang, Texas. Ni Texas ni lubuk malam lah. So dapat triple order. Satu lagi aku ambil dekat mana ni, Lepak Belakang Cafe. So kalau aku settle 3 order ni, aku dapat dalam berapa? 145. RM145. So ada baki lagi dalam lebih kurang 3 jam nak buat sampai pukul 2 kan. 3 jam dah aku perlukan lagi RM55. Harapnya tercapai lah misi aku. Nak dapatkan 200. Jom kita pick up dulu. Belakang cafe apa ni? Lepak Belakang Cafe. Sampai Lepak Belakang Cafe. Mana kedai ni? Ke Rampung Nyala tu. Oh ramai tutup ni apa tu. Settle pick up. Hantar ke mana ni? Jalan Endah, 4 km. Let's go. Okay, hantar order yang kedua. Aduh, ni memang nak orang kaya. Orang kaya tu boleh masuk tak? Okay, asyik ni aku ni dah nonggal. Sapu dah jambut macam ni. Settle. Jom,
order ketiga. Alhamdulillah, settle 3 order tu. Dia pun tunggu dekat bawah. So tak adalah aku nak naik. Rasa je. Buat apa dah? 11.30. Mata ada mengantuk. Kau dapat 100 campur RM5. Oh, 148. Lagi RM52. RM52 lagi. Bila masuk order, tolonglah order jauh-jauh sikit, tak nak dekat-dekat. Aduh, tinggal besi Dapat berapa ni? Dapat RM8 lah. Ya, RM8. Okey, mantap. Ni aku suka. Jom, kita pergi. Walaupun pick up jauh sikit, tapi okey lah. Dapat RM8. So, muka capai lah RM200 aku. Masalahnya side mirror aku ni dah longgar tau. Aduh, warna pula aku tak ada. Warna dekat rumah. Stress aku side mirror ni. Kena setting lah. Oh, nak sampai dah Texas. Settle hantar. Aku terpaksa cabut aku punya phone holder ni. Bahaya lah. Dengan longgarnya, geram aku. Wah, balik hantar settle kan. Sakit hati tu. Gelebih tu. Jom, ni dapat order ni. McD Shell Serdang. Hantar ke belakang The Mine tu. So, aku tengah tunggu. Okay. So, settle hantar ni. Aku dapat order lagi. Dapat dekat Mahkota Ceras. Layan je lah. Dapat dalam 8 RM9 boleh tu. RM9. Oh, sejuk. Sikit lagi RM30 je, lagi RM40. Let's go. Settle pick up McD. Kita hantar lah. Amon sikit lagi, baru pukul apa? Pukul 12.30. Lagi sejam setengah. Hantar dekat sini je. Tolong dapat McD ni lagi kan. Biar aku sapu semua. Okey, settle hantar. Aku dapat lagi McD Mahkota Ceras. Hantar dekat Mira Heights. Di sini juga. Kat Sungai Long mana. Okey. Settle hantar Mira Heights. So, tak update tengok berapa kutipan hari ni. Kutipan hari ni adalah 170 apa ni? 2, 3 dalam RM178 lah. So lagi RM22. Macam lagi. Kita dapat McD
Di apa tadi? Mahkota lah. Untuk dapat double order, triple order kan. RM20. Dah, kereta pula lah. Jom, cari order lagi. Jam lagi. Kita capai 12 jam. Dan kalau boleh nak 200. Tapi tak tahu dapat ke tak. Alhamdulillah, masuk lagi order. KFD. KFD tak tahu, KFC tahu lah. Tak apa, kita pick up dulu. Settle pick up. Okay, kita hantar. Sengalung kat. Ni dah jalan tu bagi. Langkah tu. Settle hantar. Tak ada order masuk lagi. To stay safe the road, rest at least 5 hours. Grab dah bagi amaran eh. Jom. Cari lagi order. Kalau ada, kalau tak ada, balik kot. Taklah ada order, sikit lagi. Lagi berapa ringgit lah. 20 40. Lebih kurang RM20 ya. Kalau dapat okey lah. Kalau tak dapat pun tak apalah, kita online sampai pukul 2. Pukul 2 tak ada lah. Aku dah barai ni. Esok nak buat lagi. Masuk order. Order McD Mahkota. Hantar mana ni? Pasar Puri Angsana. Oh, double order. Alhamdulillah. Dapat RM8 ni. 78 RM8.70. Boleh lah. Bedal. Okay geng. Aku dah settle hantar 2 order tadi, 2 McD tu. Sekarang pukul 1.46 pagi. Aku stop lah kot sampai kali ni, sampai sini je. Badan aku dah tak larat lah. So, sekejap lagi aku dapat kedai jap. Kita tengok berapa kita dapat. Total aku buat dalam pukul 2 tadi sampai pukul 1.46 lebih kurang 11 jam lah aku online. 12 jam kot. So, aku rasa tak sampai 200. Tak apa. Stok tu tak boleh nak paksa sangat, bahaya. Kalau rasa badan kita dah minta untuk rehat kan, tu rehat lah. Tak boleh nak paksa. So tadi kita jumpa kat kedai lah. Aku dapat kedai lah, lepas tu kita kira berapa kita dapat. So daripada pukul 12 sampai pukul 1.53 aku dapat RM36. Semalam aku dapat RM151.90. So total dalam berapa? RM88. Campur dalam RM5. Boleh lah RM190. Okay geng, tu je lah kot video dari aku. Terima kasih yang dah tengok video aku, yang dah subscribe aku, dan like, share semua. So korang jangan lupa juga untuk follow TikTok aku, Alisas. Tu je lah kot video untuk kali ni. Bye, Assalamualaikum, ciao. Jumpa lagi dekat video akan datang. Bye guys. Thank you so much.